Tengok wartawan pun beli ni yang cap apa? Udah nak. Kesian sungguh seorang anak duka anak siapa ibunya batuk. Teruk. Buat kerja apa kewartawanan sampai kena beli buat batuk ah. Tapi yang kena monti lah Maman, kena monti lah sokok. Pasal duk batuk teruk tu. Okey, kita dekat area test ride kat sini. Sempena pembukaan Smart Shop Sian Lian Huat dekat Kemunting ni. Kedai ni memang mudah nak cari ya, di tepi jalan besar lah. Dekat depan kita ni ada camp tentara regimen ketiga artileri di Raja Kemunting. Oh tu bersungguh-sungguh berada tu nampak. Rasa macam dia nak beli lah tu. Dia memang tapi dekat tengok muka dia. Nampak dia excited tu. Oi, dengan helmet dia tu. Wow. Oh dia memang ada harapan lah ni. Dia nak pula dah. Siap. Order terus. Hei, panas-panas lagi jauh Majlis perasmian M4 Smart Shop di Sian Lian Huat telah berlangsung dengan penuh kilang gemilang. Tahun 1983, lebih 40 tahun. Waktu itu ayah saya mulakan semuanya di Bukit Merah saja. Sikit demi sikit, atas berkat kerja keras dan sokongan orang kampung, pada tahun 1994 kami buat keputusan untuk berpindah ke Kemunting. Inilah tempat kami bertahan dan terus berniaga sehingga ke hari ini. Dan di hari yang penuh bersejarah ini turut dilancarkan sekali lagi jentera yang baru saja dilancarkan di Malaysia Bike Show 2026. Terimalah dengan keseronokan SYM Husky 200. Skuter SYM Husky 200 ini datang dengan 3 warna yang sangat-sangat mengancam jiwa. Dijual dengan harga di bawah RM10,000. Duk tunggu apa lagi? Cepat-cepatlah order di M4 Smart Shop yang berdekatan. Rock and ride, no!